Kita nak bossing satu kabinet rak tingkat ni. Lepas tu kita akan buat pemasangan guys. Yang ni tak perlu nak susah-susah sebab dia jenis pakai klip je. Okey, ni yang tingkat pertama dia. Cara dia korang dah buka dulu. Lepas tu naikkan pintu dia. Sini dah ada klip tau. Tapi ni korang just masukkan saja. Dia akan lock lah. Korang buat kiri dengan kanan ni. Lepas tu baru korang angkat yang sebelah belakang pula lah. Okey, nampak tu. Korang ulang step ni sampai habis lah. Kalau korang beli 5 tingkat, 5 kali lah korang kena buat. Untuk nak sambung 5 tingkat ni, just letakkan saja lah. Lepas tu sini korang boleh lock kan. Nampak ni. Lock depan dengan belakang ni. Tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat kelima. Aku beli yang jenis 5 layer guys. Lepas tu kita just lockkan lah. Korang nak buat 3 tingkat boleh, 2 tingkat boleh lah. Lepas tu dia ada bagi dia punya penutup ni untuk atas sekali lah. Lepas tu kita lockkan. Untuk sebelah bawah dia ni, dia ada bagi roda. Nanti korang boleh letak kat bawah tu senang lah. Dah letak muatan berat banyak kan, senang kita nak alihkan. Kita jangan masukkan saja. Lepas tu kita tolak ke depan. Lepas tu yang jenis punat ni, korang jangan masukkan saja dekat lubang ni. Masukkan, dia akan melekat terus lah. Okey, dia dah melekat guys. Memang terbaik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tingkat nak pasang pun senang. Memudahkan urusan korang. Banyak barang kat rumah kan. Untuk penggunaan bilik boleh, dapur pun boleh.